Okey, selamat pagi anda semua. So, selamat pagi megak agai Brother Aldrich Jurnal Kamijan. Ya, selamat pagi. So, bersama dengan aku adalah Anonymous Stevens. So, pagi tu aku kat interview Brother Aldrich. Ya. Aku akan tanya beberapa titik soalan. Okay, Brother Aldrich. Okay. Soalan yang pertama, Kati Evans Talk Start. Evans Talk Start nanti hari dikingat aku tahun 2000 mayanya aku ngau si kawanku sama sekolah kami aktif ba gereja St. Thomas Anglican mayanya selalu ngau youth praise and worship. Jadi main muzik semua melayani Tuhan lah, melayani puji dan persembahan setiap hari 6. Jadi kami tu sudah form a band. Mayanya laban giat ngau minat ngau band baka sida Hillsong, sida United Life, sida Planet Shakers sudah wujud di mayanya. Sida GMB. So aku cadang lagi pun sikit minat buat ke band baka Metallica apa semua kena. So kan agak nama band. Kita one of my dreams lah hari subak ka bisik band kederibu dalam bidang nyanyian. Nak milih lah sama ada duniawi ataupun kita dari segi rohani. It's the same thing. It's singing because nyak terkerinuk gagak ko. Jadi nama Evans tu tak tercipta mayanya agi driving yang nak Corolla aku 2811 QS segenya nada bisik gear 5 gear 4 ya record dari Jepun. So mayanya kang limpas traffic light JKR git berunding ke nama band tubuh 5 kami mayanya. Jadi aku berunding ke laba mayanya minat Evanescence pun minat Metallica. Fikir okey. Laban kami nak nemu nama kita yang pun genre tu sebenarnya. Adakah genre kita tu genre rock ke heavy ke apa. So at that moment aku terus datanglah frekuensi hit me. Heavy dance kok aku. Heavy dance. Laban ya heavy serta yang bakal menari. Laban kita menari dan memuji ya. So cara nyebut nama tu kebenaran. Mayu orang saru ketuk cara nyebutnya. He Vans. Bukan heavens. Bukan heaven. Bukan ibans. He bisik bukan koma atasnya. Vans. He Vans. Right? So harap semua orang ini. Okay, any other question? Okay. So question yang kedua, sepengudah 2015, nama kebuah Aldrich tu Nuan Brother nada untuk aktif buat dunia pemerintah, buat industri muzik tanah Sarawak. Sepengudah 2015 ni, mayanya benung dalam kira madah si sekedar orang madah benung kejatuhan Evans tau ke huru-hara lah lagi pun kegawatan ekonomi lah munyi kejakuk ni. Jadi mayu tanya di 2015 aku percaya semua orang pun mengalami situasi sebakar belakang aku. Okey aku sikut aja. Bisik maya tahu dan kita di mana kita amat teruk tanya ni di hidup kita. Baka ni Aldrich ni Aldrich ka personal gila lah ni si kisah ya nemu kita personal life down and then band members semua ya bisik maya majlis masalah. Jadi ngai ke utai majak teruk lalu orang pun ngai agak keadaan kita nak boleh fokus terus ke something apabila kita dah ada fokus nak. So Aldrich ngambil keputusan untuk berhenti sementara. Munyi ke orang entiknya adalah Wikipedia ya hiatus. Ya hiatus yang ngetus sekejap. Okay. So
Ya, sampai Aldrich start baru buat tahun 2016 2017 Aldrich start berjinak baru. 2015 Aldrich ngetu udah International Bike Week. So nakanya ajak mah. Okay. How about Seven Tribe? Seven Tribe. It's funny ya. Apabila disebut nama studio Seven Tribe, mulai ke pengingat. Leban Seven Tribe, owner ya Sean Russell Rajit, cousin aku pun, first cousin aku, di mana ayam pun Apai adalah abang tuai nagai indai aku. Nanti silat ketuai engkau ngelala lah nama tu, yang Frederick Rajit. Aku miat maya aku nadai. Aku agak dikelala lah bahawa orang serata tunggak ke Betung, Seratuk, tunggak ke Limbang. Ya lah tu cerita pasal aku, cuma aku mesti minit lah begini Seven Tribe tu tadi rapat ya hubungan yang kau events tu Seven Tribe walaupun ya agi bala tang ukai bala aku ajak pengempu ke Megai laban ia bakal memendak satu komuniti ni ngai jadi laban gara-gara Sean adalah bala aku jadi aku tu tadi mesti digajak aku dia mesti nyingkir ke orang bukai lalu ni gajak aku percaya aku aja laban aku nak berkena laban bagi aku nanti kita jaga dalam English blood is thicker than water, so kak begini kalau aku percaya lah mati. Sean, you know who's your favorite cousin? Cuma Allah yeah, we are still in contact. Yeah, cuma dia tu aku nak actively ngau Seven Tribe lah. Seven Tribe mai jalan yang bo Evans mai jalan. So Datuk soalan yang keempat, how about your all member? Still contact with them? Your old band member? My old band member yang kontak ya bakal betul. Ya bakal nanti bisik kontak bisik berkebuah. Bakal subak maya kami lagi satu band berkontak maya berkebuah. Bakal kita kontak dengan kaban kita. Main ngirup, main ngepap, main bowl. Jadi lawan kami tu dah berpisah. Sidak bak Kuching, aku bak Bintulu. Berkontak pan nanti ukai hal show. Nanti kontak. Nanti ukai hal bergagak ke nadai show aja. Maya bisik show baru berkontak. Tapi sebedau tahun 2011 sebedau aku nemu meletup. Nari bisik show bertanya, bertunik, bergagai. Kontak tak? Nak ke Kuching dek, nak ke Bintulu, nak bisik main bola ke, nama pengawal dia tu. Udah, munsan kini. Tang. Ya udah pisah dengan aku berbintulu. Sidak bak Kuching, sidak ah. Jadi nak bisik berkontak. Jadi udah kami berpisah tahun 2015. Persoalan adakah lagi berkontak tak? Nanti udah nak untuk berkontak bisik show tadi. Nombor-nombor kita. Sikit ada untuk berkontak. Satu-satu kaki bisik keep in touch. Nyemak bisik berpansak atau ke apa ke. Gideon aja. Gideon itu ia dah ngau Ansrami. Yang jadi drama Ansrami. Laban Gideon kan jadi. Gideon ia sama rumah panjang aku. Tapi bagi aku nanti Gideon ukai sama rumah panjang aku bak kelalong dan agak mereka kami dua akan some way somehow berkontak laban apa ya rapat dengan bos aku Father James. Reverend James is penasihat Heavens Subak. So
Munyi aku tadi, blood is thicker than water. Is it apa Ramadan events yang lama sudah? Apakah berpecah ataupun Events ke lama tu persoalan yang agak mayuh rada nanya aku. Even until this day, lagi orang nanya aku taito. Okay, aku terangkan untuk dalam video tu, aku harap kita jelas perkara tu. Berpecah aku nak percaya. Lepas pecah tu tadi ni berkecai, hancur, berpecah, nak ada lagi disappear. I'm still here. Aku kepala pasu besar lagi gitu. Merkah tubuh pasu tu ya. Berpecah, nak bergulai lagi. Well, maya serpihan nak salah untuk dong ambil cuan baru, cantum baru. Jadi satu, agi uliah nakong air, agi uliah nutup untuk si bumbus atap, walaupun dia ukai pada zinc yang sama. So, untuk kita kat straight question, adakah agi bergulai? No. Adakah kami bermusuh? No. Adakah kami benci sama diri? Setemu aku, bak penemu aku, bak Adri Shampoo. Aku nak ada kalak bermusuh mau ex-band member aku. Aku nak ada kalak berjakuk jahit atau ke I hate them or whatsoever, sidak meninggalkan aku, nada. Usia orang madah aku meninggalkan sidak, usia orang madah aku ditinggalkan. Bak cerita aku, sidak okey meninggalkan aku, sidak nadi boleh nitiak pejalai singkang. Aku nak nyalah ke sidak. Sidak pun bisa hidup serampu. Ini muka kahwin kini adalah selfish, nanti aku nagang sidak nitiak pejalai aku ke cukup penuh dengan ombak, nak senang. So I thank you, aku terima kasih halaban sidak udah bergulai dengan aku. And then what's past is past, it becomes a memory, we move on. So itu adalah paling kat temu kan. Lagu berapa lama proses lagu Aku Nemu tu ni gagal? Ya, mak betul mengikut orang. A great song. To build an empire, nada boleh semalam. Tahun berabad. Terus terang kau agak Aku Nemu tu ditulis pada tahun 2007. 2007 first Aku Nemu tu digagak. Ya, digagak ba pangking bilik ku, ya ba Bintulu, berumah government quarters. Mayanya nah salah aku lah. Sama tahun Peter Pan lah saya ku, mungkin nanti maya. Lagi top mat. So aku pun nanti kita akan temu berkeni pengalaman proses ya sampai ya. Okey, Aku Nemu ketiga kita dia tu nya udah version yang ke-5 tidak ke-6. Version Aku Nemu ketiga kita ke terdah terteti nyemak lu bisi kiki lagu dia. Hanya version yang ke-5 atau ke-6. Bisi version ke sebenar-sebenar tu. Nanti kita bisi MySpace. Sempat teninga ke version slow pun ke di mana-mananya. Aku nyak bunyi ya. And then the first version lagi ingat aku bakal bunyi lagu Part of Mud. Kalau lagu And everything so blurry and everyone so fake. Kita punya ukai nanti nyemak no nanya bisik maya nuan nanya asal ko lirik first biasa lah as time goes by. So maya nya lagi bedau artis lagi bedau si band lagi bedau si Seven Tribe lagi. Ya, original full lirik yang ditembuk pada tahun 2010 lah. Rumah sewa belah Tanjung Batu itu. Dalam store baru tangga. Okey. Kaban aku Alfen Bendy.
ngau aku mainnya. Dia tahu dah nak lama dah kita ada berhubung. Yang aku yang medak Art, uji tukar tu Art. Mana gitu dia gagak entiknya mak nanya ni bisik maya nuan tu ni ke betul ti salah. Aku nak lupa ya. Boy, aku ngau ya boy. Afen Bendi, ya classmate aku maya darjah 6 form 4 5. And then kami pergi yang lama. Ya. Anak ya Gabriel selalu like IG aku, selalu like Facebook aku. Gabriel saya aku band nemu ke apa nak namanya gambar nak bekap ya peminat Ariel Peter Pan tapi yang nang segi fan Evans lah lawan apa ya aku percaya apa ya selalu cerita pasal Evans pasal aku ngagana. So terima kasih boy, thank you Gabriel, lawan kita lagi setia walaupun kita nak berjakut tapi aku nemu kita semampai ngau aku. Yeah. So untuk agak lagu aku nemu lama, sangat lama. Nak nemu berapa tahun. Ya, susah. Main macam